Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Siti Asmah binti Muhammad dari SMK Tunku Temenggung PKG Pendang. Kita masih lagi dalam bab 3 simpanan dan pelaburan. Standard pelajaran hari ini adalah mengira purata kos se-share bagi pelaburan saham menggunakan strategi pemurataan kos ringgit dan menjelaskan manfaat strategi ini. Okey, formula yang akan kita gunakan untuk subtopik ni adalah kos purata sama dengan jumlah pelaburan dibahagikan dengan bilangan unit saham yang dimiliki. Okey, soalannya berikut adalah dua orang pelabur yang melabur dengan cara yang berbeza. Yang pertama, Puan Esther Wong. Saya mempunyai RM20,000 dan ingin melabur dalam saham mengikut bulan-bulan tertentu dalam amount yang sama. Manakala Puan Linda ingin melabur RM20,000 secara sekaligus dengan membeli saham syarikat pelita yang berharga RM2 seunit. Pembelian saham oleh Puan Esther Wong mengikut bulan-bulan tertentu. Bulan Januari RM2, bulan Mac RM1.80, bulan Mei RM1.60, bulan Ogos RM2.10, bulan Disember RM2. Soalan A, kenal pasti kos purata seunit dan jumlah saham yang dimiliki oleh Puan Linda dan Puan Esther Wong. Soalan kedua, siapakah pelabur yang bijak? Berikan justifikasi anda. Okey, untuk Puan Linda, jumlah saham RM20,000 dibahagikan dengan RM2 sama dengan RM10,000 unit saham. Sebab dia beli sekaligus. So harga dia tetap RM2. Jadi kos purata RM20,000 bahagi dengan 10,000 unit saham sama dengan RM2. Untuk Puan Esther Wong pula, setiap bulan dari Januari, Mac, Mei, Ogos dan Disember, harga setiap unit adalah berbeza. Manakala bilangan unit saham adalah untuk bulan Januari 2,000, untuk bulan Mac 2,222, untuk bulan Mei 2,500, untuk bulan Ogos 1,904, untuk bulan Disember 2,000. Jadi jumlah untuk 5 bulan yang dilaburkan adalah 10,626 unit saham. Jadi untuk kos purata seunit saham RM20,000 dibahagikan dengan 10,626 unit akan dapat RM1.88. Berbeza dengan Puan Linda RM2. Jadi kesimpulannya di sini, Puan Esther Wong merupakan seorang pelabur yang bijak kerana beliau mengamalkan strategi pemurataan yang boleh membantu beliau memiliki lebih banyak saham dengan kos purata seunit yang lebih rendah. Okey, sekian, terima kasih.